Se-Azri dilepaskan daripada tuduhan menuduh Anwar sebagai pak turut Israel. Persoalannya, betul ke Anwar pro barat dan kuda tunggangan Israel? Meh sini aku cerita apa berlaku era 80-an hingga 90-an. Waktu tu, kewangan negara diurus oleh Tun Daim Zainuddin, orang kanan Tun Mahathir yang digelar arkitek kewangan Malaysia. Tun Daim berjaya kemudi pertumbuhan ekonomi dengan strategi realistik dan tersusun. Selepas Tun Daim berundur tahun 1991, jawatan Menteri Kewangan diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Anwar naik dengan cepat sebagai orang kanan Tun Mahathir. Tapi hakikatnya, dia hanya mewarisi sistem stabil yang sudah dibina Tun Mahathir dan Tun Daim. Bila krisis kewangan Asia 1997 melanda, perbezaan hala tuju terserlah. Tun Mahathir tegas tolak campur tangan IMF sebab yakin syarat barat hanya akan jadikan Malaysia boneka, hilang kedaulatan. Anwar pula pilih langkah penjimatan drastik, potong bajet, ketatkan fiskal, hentikan projek besar, pendekatan serupa dengan manual IMF. Media barat pun apa lagi, pujilah Anwar. Kemuncaknya berlaku September 1998. 1 September, Mahathir umum langkah luar biasa, kawalan modal selektif termasuk tetapkan ringgit 3.80 berbanding dolar Amerika Syarikat. Barat kata gila, tapi terbukti selamatkan ekonomi negara. 2 September, Anwar dipecat. Tahun 1999, Tun Mahathir panggil semula Tun Daim untuk sambung strategi pemulihan. Hasilnya, kombinasi Mahathir Daim berjaya keluarkan Malaysia daripada krisis tanpa tunduk pada barat atau berhutang dengan IMF. Tun Mahathir dikenang sebagai singa Asia kerana berani lawan IMF dan Soros. Tun Daim pula hero senyap yang memastikan dasar itu berhasil. Anwar pula kekal dengan imej tokoh yang ikut telunjuk barat. Bila hari ini timbul semula isu Anwar pro barat, ia bukan tuduhan sembrono, tetapi ada betulnya jika kita lihat konteks pertemuan dasar ekonomi 1997 sehingga 1998. Sama ada ya atau tidak, itu korang nilailah sendiri.